Nama saya Nur Mazatul Akmal Cik Azhar, dipanggil Mazia lah. Saya berasal dari Pahang tapi membesar di Terengganu. Kini saya berkhidmat di Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri sebagai Ketua Peluru Pengarah di bahagian Sokongan Perdagangan dan Industri pada tahun 2022 sehingga sekarang. Saya kadur di bahagian khidmat perusahaan dan di bawah khidmat perusahaan tu kita ada unit pengurusan bercanda. Sebenarnya saya pun dah bersedia. Cuma persediaan tu kita tak tahu macam mana. Persediaan dari segi apa. Bila arahan tu dah dikeluarkan sebelum 18 Mac tu, sebenarnya kita dah buat dah manual kita. Maksudnya dari segi staffing, keberadaan, ada giliran ke bertugas di pejabat. Arahan tu kita circulate kepada semua staff. Kita ada session quarantine. Masa tu kita nak cater yang PUS, Person Under Surveillance, yang dia kena lengkapkan tempoh quarantine dia bila dia balik ke Malaysia. Di bawah saya dengan Datuk Jo untuk kita selaraskan. Very tough sebab kita tak tahu apa yang kita nak buat. Kita tak ada SOP. Kita hanya ikut berdasarkan kita punya kesesuaian, logik akal dan situasi yang berlaku lah. Dan Datuk pun dia macam sangat committed dan dia boleh arahkan semua agensi untuk sit down together and bincang lah apa yang kita perlu buat. Decision yang kena cepat. KPD yang pertama, Jalan Ottoman, yang tu kita start pada Mei 2020. Kebanyakan yang dikepung tu dia ada juga daripada foreigner. Sebab kejadian tu macam trigger tu bila kita ada libatkan custom. Bila kita find out diorang ni memang illegal punya ni lah. Macam takut kena tahan ke apa. So ada yang dah lari. Tapi sebenarnya kita bukannya nak buat pemutihan ke apa. Sebab masa tu pun fokus is on COVID. Kita di Pejabat Daerah ni adalah untuk semua yang berlaku di daerah. Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Memang agak sukar tapi dipermudahkan. Kalau niat kita tu baik, Allah mudahkan lah. My personal opinion, saya jadi lebih bersedia dan kita kena yakin sebab kadang-kadang kita tahu apa kita buat tu betul ke tak sebenarnya. Kita perlu bersedia mental dan fizikal untuk menerima juga apa saja pandangan orang lain. Sebab bila kita dah melalui keadaan tu, kita akan jadi lagi kuat. Sebenarnya dia membentuk kita punya insani, kita punya peribadi. At the same time kita belajar juga cara yang mana yang sesuai dalam situasi yang mana. Tapi yang saya rasa yang kalau dipetaling tu adalah teamwork dan juga kepimpinan orang ketua. Dan sebenarnya kita sebagai anak buah pegawai kita kena support lah